yang bernama Sultan Mahmud. Nah, dengar tak Sultan Mahmud? Di Melaka ini umumnya tak ada masalah, tak ada isu. Pemerintahnya hebat sekali. Islam telah mula ditegakkan sebagai salah satu perundangan. Perundangan syariah ni walaupun masih lagi awal bercampur aduk dengan perundangan lain, telah ditegakkan pada pemerintahan Sultan Muhammad Shah yang hebat. Kemudian berganti dengan sultan-sultan lain sampailah Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ini dianggap sultan yang paling lemah sekali. Tetapi bila saya baca tentang Sultan Mahmud ini, saya dapati bahawa sejarah kita ni dia hanya angkat elemen-elemen yang negatif saja. Elemen-elemen yang positif telah diketepikan. Contoh, maaflah saya sebut dalam teks ini. Dalam teks Surah Al-Satin ada kisah Sultan Mahmud berzina dengan isteri orang. Ini ada perundangan ni, perundangan Islam pada masa itu yang bercampur dengan sistem perundangan adat. Maka akhirnya pembesar Tun B. Haji yang isteri dia melakukan maksiat dengan pemerintah itu, dia nak bunuh Sultan Mahmud ini. Apa kata Sultan Mahmud dengan tindakan Tun B. Haji? Ini benda saya tak jangkakan dalam sejarah. Saya fikir benda lain. Sultan Mahmud kata biarkan. Kerana pengikut dia sudah keluarkan keris untuk pertahankan Sultan Mahmud. Sultan Mahmud kata biarkan. Mengikut hukum, better adalah bersalah. Apa hukuman pada masa itu kalau berzina? Hukuman mati. Tapi Sultan Mahmud ni dia tahu hukuman, dia reda dengan hukuman tersebut. Nak cerita Sultan Mahmud ni hebat ni, seorang sultan ni yang dikata lemah pada masa itu. Maka Tun B. Haji tak jadi nak hukum, nak bunuh sultan ni. Akhirnya sultan pun selamat dan dia ceraikan isteri dia, beri pada Tun B. Haji. Tun B. Haji tak mahu jumpa dia sampai Sultan Mahmud ni, dia berdendam ke tidak? Dia buat apa pada Tun B. Haji yang dahaka? Dia tak buat apa-apa pun. Dan sultan ini, Sultan Mahmud, selepas itu kerana telah melakukan kesalahan, dia letak jawatan kerana buat salah. Sultan ini, dan akhirnya bila Melaka runtuh diserang oleh Portugis pada tahun 1511, Sultan Mahmud inilah